Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada TV RSA menjemput saya untuk satu program yang sangat diperlukan waktu ini, iaitu saya kena menjawab satu persoalan yang saya lah cetuskan di dalam jemaah JISB mengenai kumpulan yang dinamakan geng bola Albab. Jadi tentulah ramai orang ingin tahu mengapakah terjadinya peristiwa seorang yang bertaraf ketua board, ketua kepada 500 orang pemimpin lelaki dan wanita dalam JISB, iaitu Encik Hashim Muhammad, telah dibuang daripada jemaah JISB dan sekarang telah mempunyai satu kumpulannya sendiri. Maka saya ingin menjelaskan di sini bahawa dalam perjuangan bersama Abia setelah 30 tahun yang saya lalui ini, sebenarnya belum ada lagi seorang yang dia telah keluar dari jemaah dan kemudian membuat satu jemaah lain. Yang terjadi selama ini, siapa yang dah dikeluarkan tu tak adalah dia nak buat jemaah lain. Memang tak mampu nak buat lah. Jadi Tok Hashim ni artinya bukan sebarang lah. Maksudnya sanggup dia meninggalkan jemaah yang dah dia ikut sejak kecil lagi. Kemudian dia mendakwa bahawa jemaahnya itulah yang benar sekarang ini. Jadi kalau kita fahamlah, tentu kita dapat melihat di sini bahawa memang Tok Hashim rupa-rupanya, saya istilahkan Tok Hashim ni ialah kerana cucu-cucu Abuya memanggilnya Tok Hashim. Sebab dia tu adik Abuya. Jadi mudahnya saya panggil dia Tok Hashim. Panggilan cucu-cucu. Jadi Tok Hashim ni bila mana dibuang dari jemaah, dia telah melakukan atau buat jemaah sendiri. Itu kan satu petunjuk bahawa rupanya dia memang ada satu cita-cita untuk nak mengendalikan jemaah. Jadi oleh kerana tak dapat jemaah yang besar, jemaah yang kecil pun cukup dia buat juga. Padahal umumnya ahli jemaah sekarang ni, jemaah Abuya ni, kalau sangat takut kalau dibuang dari jemaah. Sangat takut kalau dibuang dari jemaah dan tak adalah berfikir nak buat jemaah lain, melainkan berharap mudah-mudahan dapatlah rezeki diterima semula oleh Abuya. Tetapi bila ada orang dibuang dan dia terus buat satu jemaah lain, saya rasa secara tersirat orang semua boleh faham bahawa memang patutlah ada masalah, iaitu dia rupanya mempunyai cita-cita untuk menjadi pemimpin kepada jemaah. Sebab itu dia telah membuat satu hal yang memaksa Abuya membuangnya dari jemaah. Jadi apakah hal yang telah dibuat itu? Sebenarnya semua ni bermula seelok Abuya gaib.
Seelok Abuya gaib, saya berfikir tentulah seorang yang tinggal perlulah untuk mengganti tempat Abuya tu. Saya berfikir begitu mulanya. Jadi saya telah cakapkan kepada Tok Hashim ni dengan Syekh Fahrul Razi, anak Abuya, bahawa dikarenakan waktu itu Syekh Fahrul Razi lah yang menjadi timbalan, maka Syekh Fahrul Razi lah yang mengganti. Ini kami bualkan ni ketika jasad Abuya tu masih belum dikebumikan lah dalam perjalanan ke tanah perkuburan. Jadi rupa-rupanya Tok Hashim yang mendengar perbualan itu rupanya tidak setuju. Kerana waktu itu dia berjawatan ketua bot. Jadi dia rupanya tidak boleh terima apa yang saya cadangkan tu kepada Syekh Fahrul tu. Tapi hal itu dipendamkan. Bila mana saya ni tiba-tiba mendengar bahawa Tok Hashim berkata jemaah sebenarnya perlukan seorang pemimpin lelaki. Dan kerana Umujah tu perempuan, maka tak bolehlah dia tu dibenarkan terus memimpin. Walaupun istilah yang diberikan kepada saya sebelum tu ialah wasilah, bukan pemimpin tapi wasilah, iaitu Abuya memimpin, menyalurkan kepimpinannya itu melalui saya. Begitulah semua orang faham. Tapi tiba-tiba apa yang berlaku ialah saya dianggap pemimpin dan mereka perlu mengambil tanggungjawab menukar saya. Jadi saya telah katakan tadi, saya ni wasilah. Syekh Fahrul pun setuju. Sebab itu Syekh Fahrul lah orang yang telah melakukan satu roadshow untuk memaklumkan kepada ahli jemaah bahawa saya ni wasilah. Jadi kenapakah Syekh Fahrul sanggup? Padahal saya ni mak tiri dia. Sedangkan Tok Hashim tu adik ipar saya. Saya ni kakak ipar dia. Syekh Fahrul tu dia terlalu faham bahawa Abuya sebenarnya gaib dan teruslah memimpin, sebab tu dia tak mau memimpin. Tapi Tok Hashim ni fikirannya agak celaru, perasaannya celaru. Sebab apa? Dia, kalau betullah dia orangnya, dia mesti berfikir tentu dari awal-awal lagi. Tentu dari awal lagi. Ketika Abuya memang dah tak ada, semua orang tertanya, semua orang perlukan satu jawapan, apa sebenarnya yang berlaku. Sebab kalaulah Abuya mati, takkanlah perjuangan ni janji Allah itu tak berlaku. Maka semua orang sedang menunggu waktu itu. Kalaulah Abuya mau Tok Hashim lah yang menjadi penggantinya, apa yang patut berlaku ialah muncul bercakap tentang Abuya gaib tu, tentulah dia. Tapi dalam keadaan kita semua tak tahu apa, saya pun tak ada istilah Abuya gaib. Tapi walaupun dalam hati tak fikirlah Abuya ni meninggal dunia, tapi saya pun tak ada istilah gaib.
Saya pun tertanya-tanya, tercengang-cengang, terhairan-hairan apa yang Allah buat ni. Sehinggalah petang hari kedua Abuya masuk dimakamkan tu, saya telah mengalami satu saya telah mengalami satu input lah, satu masukan dalam perasaan dan fikiran saya bahawa Abuya tu gaib. Dan suara yang melakukan itu secara rohani itu kepada saya itu memberikan sampai 10 hujah. Dan itulah pada saya, dikarenakan sebelumnya saya tidak ada maklumat tu. Dan bila itu diberikan kepada saya pun mengkuliahkannya. Dan orang pertama yang mengatakan puas dengan kuliah tu ialah Tok Hashim lah. Jadi artinya saluran kepimpinan Abuya tu bukanlah Tok Hashim, tetapi diberi kepada saya. Dan Syekh Fahrul sangatlah faham kerana Abuya tu pemimpin roh. Jadi tentulah dia akan terus memimpin. Abuya tak boleh diganti dengan sesiapa. Jadi dia teruslah melakukan kepimpinan sewaktu sakitnya dengan selepas gaibnya tu, iaitu menggunakan wasilah. Jadi kalau hari ini Tok Hashim nak claim bahawa dialah orang yang sepatutnya, maka saya nak ingatkan kepada semua, fikir balik kejadian selepas Abuya gaib. Betul-betul lepas Abuya gaib, di waktu siapa pun tidak ada maklumat tentang gaib ni, tiba-tiba saya lah yang telah dengan beranilah mengkuliahkan 10 sebab Abuya gaib. Kalaulah Abuya nak Tok Hashim menjadi lidahnya, sebab Tok Hashim pun percaya Abuya tu memang memimpin lagi. Jadi tentulah waktu itulah penentunya, bukan sekarang. Bukan sekarang seolah-olah ada perubahan. Okey, kalau ada perubahan, katalah pada Syawal pada Syawal 1433 Abuya nak buat perubahan. Dia tak nak lagi saya jadi wasilah, saya jadi orang perantara, orang yang melakukan kepimpinan bagi pihaknya. Dia nak Tok Hashim pula, maka sesuatu kena berlaku. Tok Hashim kena buktikan. Tok Hashim kena buktikan dengan satu kuliah yang dia dapat tu betul-betul dari Abuya yang gaib tu, secara yang saya dapat sebelumnya. Saya mendapatkan mesej daripada alam gaib, sebab Abuya tu berada di alam gaib tu, itu bukan secara siapa pun boleh dapat. Saya sudah diproses lama oleh Abuya, iaitu perbualan rohani, perhubungan roh. Itu memang pengalaman yang dah diberi. Sebab itu bila Abuya nak syarahkan 10 sebab mengapa dia gaib, maka dia salurkan maklumat tu kepada saya yang dah ada talian roh dengan dia. Jadi kalau Tok Hashim tiba-tiba nak mengaku bahawa dialah saluran itu, dialah orang yang sepatutnya itu kerana dia ketua board, saya rasa kita semua kena waras bahawa dia kena kembali kepada cerita bagaimana proses peristiwa seelok Abuya gaib. Siapa yang bercakap tentang gaib tu? Menunjukkan sedangkan kita semua tak tahu. Sebab itu keluar dari mulut saya, Fahrul lah agak kena ganti Abuya. Sebab saya pun tak tahu bahawa Abuya dah gaib tapi memimpin terus. Semua orang tak tahu. Tapi bila disyarahkan 10 tu, semua orang rasa itulah yang sebenarnya. Itu betul lah tu. Hati semua orang begitu. Jadi petunjuk yang sangat jelas dari Abuya bahawa Abuya nak dia terus memimpin dan saya ni adalah wasilah. Jadi kalau Tok Hashim tiba-tiba berkata Abuya tetap memimpin tapi dialah wasilah kerana dia ketua board, dia kena buktikanlah seperti yang saya cakap ni. Bila Abuya kata tukar, kenapa Abuya tak bagi tahu saya dulu, kata
oleh sebab kamu dah jadi wasilah dah 2 tahun, kita tukar pula lah, saya nak lantik wasilah baru Tok Hashim. Kenapa itu tak berlaku? Tok Hashim pun tak cerita, saya pun tak dapat tentang itu. Jadi dakwaan mereka itu yang tiba-tiba pemimpinnya ialah nak kata Tok Hashim, ini sesuatu yang sangat mengkelirukan, sangat susah untuk diterima. Proses apa yang berlaku? Tiba-tiba sesuatu yang dah diyakini sekian lama oleh ramai orang, tiba-tiba nak diubah kepada satu pemikiran baru, satu perasaan baru. Katanya Abuya sekarang tak ada lagi, tak mau lagi dengan wasilah. Wasilah dah lain macam. Oh, jadi selama ini Abuya gagal membentuk wasilahnya kerana tiba-tibanya wasilahnya dah tak betul. Atau kalau kita nak kata wasilah memang dah lain macam, seolah-olah kita berkata pengawalan, pemantauan Abuya kepada wasilah tu tak menjadilah. Jadi macam kita dah ragu dengan Abuya pula. Cuba tolong semua orang memikirkan hal ini. Hal dakwaan yang sangat tidak tak logik, sangat tak rasional, sangat tidak menepati kaedah. Macam sesuatu yang nak dikatakan wujud, tapi sebenarnya dia tak boleh wujud begitu. Tak boleh begitu, tak semudah itu. Orang perlukan satu hujah, satu bukti bahawa memang telah berlaku pertukaran, kepimpinan Abuya ditukar kepada Tok Hashim. Baiklah, mereka cuba mengatakan wasilah nampaknya bergelagatnya macam pemimpin. Jadi kalau dah wasilah nak jadi pemimpin, itu yang kami nak orang lelaki. Maka saya nak jawab bahawa sebenarnya yang dikatakan wasilah tu apa benda? Yang dikatakan wasilah tu apa kerjanya? Ada dua kerja, peranan wasilah yang Abuya lantik untuk menjadi perantara. Dia memimpin, wasilah tu perantara. Apa kerja, apa yang wasilah kena buat? Wasilah itu pertama, dia kena bertanggungjawab memperkenalkan Abuya atau pemimpin sebenar yang di balik tabir. Itu satu kerja wasilah. Yang kedua, dia kena membuktikan bahawa Abuya yang dah kata mati tu, yang dah ada kubur tu, sebenarnya belum mati, cuma gaib dan bekerja. Dia kena buktikan Abuya memang bekerja untuk meneruskan kepimpinan, membesarkan jemaah untuk mencapai cita-cita daulah Islamiyah, sehingga orang melihat betul lah, terbuktilah, ada bukti bahawa Abuya memang sedang memimpin. Kalau tak ada bukti, sebenarnya orang dah panggil Allahyarham dah dekat Abuya tu. Kalau tak dapat dibuktikan bahawa dia terus memimpin, orang dah panggil Allahyarham dan saya dah jadi janda. Orang dah panggil janda. Dan saya, kalaulah gagal membuktikan Abuya memimpin, saya tidak ada cara untuk membuatkan orang terus melihat bahawa memang nampaknya bukan saja dia memimpin, dia akan keluar, dia akan zahir semula, dia akan kembali untuk melakukan daulah Islamiah. Pikiran orang sampai jadi begitu, itu peranan tu dimainkan oleh wasilah. Wasilah tu pertama dia perkenalkan bahawa pemimpinnya Abuya, tapi dia kena buktikan. Membuktikan itulah maka apa yang berlaku ialah bangunnya Haramain. Haramain ni, Mekah ni, kalau nak bangun macam sekarang lah, tak mungkin boleh dibuat tanpa adanya pertolongan gaib. Kuasa-kuasa biasa takkan boleh melepasi segala halangan-halangan, segala peraturan-peraturan yang dibuat di Saudi ni untuk menghalang daripada terjadi kebangkitan Islam ni.
Tak boleh. Yahudi telah buat undang-undang yang cukup kepung keliling lah untuk pastikan jangan ada siapa cuba-cuba untuk bawa kebangkitan Islam di sini, di Mekah dan Madinah ni. Jadi undang-undang itulah yang mereka jadikan sebab untuk jangan berlaku. Tapi bila saya dapat buktikan bahawa undang-undang tu pun dapat dilepasi, tentu bukan oleh kuasa biasa. Tentu oleh kerana ada kuasa gaib. Dan inilah yang orang semua, ramainya orang boleh terima, nampak. Sedangkan adalah beberapa kerat, terutama remaja-remaja daripada geng bola Albab ni yang berkata, Umujah langgar undang-undang. Mereka pun setuju saya langgar undang-undang, tapi mereka sedar tak ada seorang manusia mampu langgar undang-undang tahu. Undang-undang di sini ni yang dibuat oleh Yahudi, jangan sampai ada orang bawa Imam Mahdi ke dalam tanah haram. Undang-undang tu Yahudi dah buat. Memang siapa pun tak boleh langgar. Tapi kalau saya boleh langgar, walaupun atas nama melanggar undang-undang, tapi demi untuk cara itulah Islam boleh Futuh Mekah kedua boleh berlaku. Saya rasa itu satu kejayaan besar, dan saya dapat buktikan bahawa kalau bukan dengan kuasa gaib oleh Abuya yang sudah berada di alam gaib, siapa pun tak mampu. Hingga kedutaan Malaysia di Saudi ni pun cakap tahniah pada saya kerana boleh berniaga macam ni sekali. Sebab kedutaan pun tidak ada laluan untuk melakukan seperti yang Global Ikhwan lakukan. Itu dulu, setakat itu dulu jawapan saya. Kita nunggu soalan kedua.